Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ni guys, saya berjaya untuk buat short test ride, at least untuk kita rasa feeling motor ni. Tapi test ride kita cuma sekitar dekat-dekat sini saja sebab motor ni unregistered guys. So kita akan buat test ride sedikit saja untuk buat satu pusingan sebab kita nak rasa feel motor ini. So jom. So ini sitting position dia. Dia punya seat ni, itulah awal-awal lagi saya dah cakap, seat dia agak keras sedikit. Tapi dari segi enjin macam mana? Oh, enjin dia lembut guys. Ingat enjin dia. So bismillahirrahmanirrahim. Jom kita test ride motor daripada Afas, iaitu Kencana 115. Kencana Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wish. Oh, lembut lah dia punya enjin. Sedap dan lembut lah dia punya enjin. So dia punya pick up boleh lah. Alright, so jom kita bawa jauh sikit sini. Okey lah guys, dia punya pickup cukup, power dia pun mencukupi. So bagi saya, kalau korang nak beli motor ni, saya recommend dekat korang lah. Dia punya power dan juga dia punya pickup cukup lah. Enjin dia pun boleh tahan lembut. Dan motor ni ringan lah guys. Sangat-sangat ringan. Dan best lah untuk bawa hari-hari kan, nak pergi balik kerja. Mencukupi lah dia punya power. Jom kita pusing sini dulu sikit. So kita rasa sikit dia punya pickup. Okey lah, boleh lah kan. Motor bajet dengan harga yang cukup murah, RM5,799. Dan dikatakan enjin daripada Suzuki ni memang tahan lasak. So enjin dia pun smooth, power cukup lah untuk motor 155cc. Dan juga dia punya pickup tu pun cukup lah. Nak ride dekat dalam bandar pun memang sangat-sangat cukup guys. So enjin dia lembut, tak gegar. Itu komen awal saya. Pickup cukup, power cukup untuk motor 115cc. Alright, so itulah dia pasal motor ni. So kita nak test sikit lah braking dia. Jom. Okey lah. Boleh lah untuk motor 155cc kan. Braking, turning radius. Okey lah, pickup dia boleh tahan lah. So braking pun okey. Dari segi dia punya pickup pun bagi saya okey sajalah. Cukup lah untuk sebuah motor 115cc nak pakai pergi balik kerja kan. Nak pergi hantar anak sekolah kan. Boleh pakai motor ni. Power dia bagi saya sangat mencukupi untuk motor 115cc lah. Sangat-sangat cukup. So itulah serba sikit. Kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke ini dia, Premium Sport Cycle. Boleh jumpa dengan ni Mr. Chua, baju merah ni, brother ni. So diorang dah ada dekat sini, dah ada stok dah. So InsyaAllah kalau kita dapat test ride yang lebih panjang lagi, kita akan test ride lagi lah. So itu serba sikit short test ride saya pasal Afas Kencana 115. So apa pendapat korang? Okey tak motor ni?